Okey, sekarang ini latihan secara individu sedang berlangsung. Anak-anak ni merupakan ambilan elektif teras. Berikut merupakan minggu pertama mereka masuk ke kelas. Sekarang ni tumpuan kita lebih kepada postur penjarian, fingering, supaya mereka selesa dengan jarian. Kami letakkan shilling di atas tangan tu supaya postur dapat dikawal. Latihan giat sedang dijalankan. Okey. Keyboard ada, tapi ada sedikit masalah kabel ataupun charger. Okey. Bagus. Okey. Pastikan jari jangan terlalu keras. Okey, baik. Terima kasih semua. Okey. Dan mereka berbincang juga. Melakukan perbincangan kenapa berlakunya kejatuhan shilling itu. Okey. Alhamdulillah, syukur. Tapi minggu ni merupakan minggu yang pertama dia orang dah boleh buat. Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah akan terus maju.